Pesta gay di Kelantan. Kelantan negeri orang yang kata paling bersih, paling terjaga. Tapi tak sampai seminggu lepas, sebuah banglo sunyi di Kemuning diserbu polis. Dan apa yang ditemui dalam rumah tu buat satu Malaysia terdiam. Siapa mereka? Kenapa ada ratusan kondom? Dan betulkah itu pesta gay terbesar yang pernah berlaku di Kelantan? Mengadakan satu pesta gay dalam satu serbuan di sebuah rumah jenis banglo Dikatakan juga malam itu 201 lelaki ditemui. Ada dari Kelantan, ada daripada Perak, ada juga penjawat awam, bahkan seorang pelajar daripada Besut. Dan semuanya mengaku satu perkara yang mengejutkan, iaitu mereka gay. Kita akan share dalam video kali ini, jadi tengok video ini sampai habis agar tak keliru nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sihat selalu dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Pertama sekali saya minta maaf sebab suara saya serak, jadinya mungkin penyampaian akan sedikit terganggu. Sahabat semua, kalau sebelum ini bila sebut je gay ataupun geng pelangi ni, kita akan terbayang yang itu berlaku di luar negara. Tapi baru-baru ini ia berlaku di Malaysia sendiri dan terletak di Kelantan. Pertama sekali, kita jangan terus hukum negeri Kelantan tahu. Sebabnya media sekarang ni kalau negeri lain buat maksiat ke, kes dada ke, kes persundalan dan sebagainya, dorang tidak sebut negeri itu. Tapi bila ia berlaku di Kelantan, maka teruslah disebut negeri Kelantan. Dikaitkan dengan pil kuda, dada dan sebagainya. Termasuklah geng pelangi, khususnya geng lawan pedang ni. Sahabat semua, Kelantan ni adalah salah satu negeri yang boleh dikatakan sebagai negeri contoh dan negeri yang kuat berpegang pada agama sejak ia diperintah oleh PAS di bawah pimpinan almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Jadinya bila ada berlaku perkara yang di luar tabi'i dan ianya berlaku dekat Kelantan, pastinya akan jadi buah mulut orang. Kalau ia berlaku dekat Selangor ataupun negeri lain, mungkin ia dianggap biasa saja. Sahabat semua, pertama sekali, apa yang berlaku dekat Kelantan tu, benda tu berlaku pada bulan Julai tahun 2025. Sekitar 20 orang lebih yang ditangkap yang dikaitkan dengan pesta gay. Dan yang terbaru ni pula, untuk 201 orang ni pula, ia berlaku dekat Joget. Jadinya ada dua tempat yang berbeza. Jadi sahabat semua, apa yang berlaku di Kelantan ni bermula bila polis Kelantan ni menerima laporan daripada orang awam, rakyat Kelantan sendiri yang selidik sangsi dengan sebuah banglo di Kemuning dipercayai menjadi lokasi berkumpulnya lelaki-lelaki yang dikatakan songsang. Disebabkan laporan tersebut, polis pun membuat risikan dan pada jam 1 pagi mereka pun menyerbulah banglo tersebut dan apa yang mereka temui membuat polis sendiri terkejut. Dan sahabat semua, dalam serbuan itu lebih 20 lelaki ditemui berkumpul di dalam rumah tersebut. Insiden pesta pelangi Kelantan ni ianya berlaku bulan Julai 2025 yang lepas tahu. Dalam kes ini pihak polis menahan 20 orang lebih lelaki lelaki tempatan dan juga lebih 100 lelaki yang berusia antara 20 sehingga ke 30-an yang dipercayai menghadiri perjumpaan tersebut. Sahabat semua, dalam serbuan itu ratusan kondom dan juga ubat HIV ini telah pun dirampas dan dijadikan bukti. Dan menurut laporan juga, apa yang berlaku dekat Kelantan itu adalah majoriti orang Islam. Tidak dinafikan, hampir semua rakyat tempatan di Kelantan, seorang lelaki daripada Perak dan seorang pelajar IPT daripada Besut, Terengganu. Dan beberapa orang mengaku mereka sebahagian daripada komuniti gay. Dan mereka datang ke situ dengan alasan gathering, nak jumpa member dan sebagainya. Tapi statement mereka semua sama, iaitu ya, kami gay. Dan juga apa yang berlaku di Kelantan ni, semasa serbuan tidak ada hubungan sejenis yang berlaku. Diorang tak sempat pun buat pesta tu, dah kena cukup. Dan situasi kedua pula, apa yang berlaku dekat Joget baru-baru ini adalah, iaitu pada 28 November tahun 2025. Ia adalah kejadian kedua pesta gay yang lebih besar di Malaysia. Dikatakan 201 pengunjung, termasuklah 17 pejabat awam. Tetapi jumlah yang dilaporkan tu berbeza-beza mengikut insiden dan juga sumber berita. Sahabat semua, dalam serbuan itu warga negara 171 orang lelaki, Muslim 101 dan non-Muslim 70 orang. Manakala pekerja pula 8 orang, 3 Cina, 4 Melayu dan 1 dusun orang Sabah lah. Dan apa yang menjadi buah mulut orang ialah yang kena cukup tu pejabat awam tau. Korang boleh tengok dekat sini, guru, doktor, pegawai dan sebagainya pun termasuk dalam hubungan laknat tu. Dan juga barang-barang yang dijumpai cukup untuk menimbulkan syak wasangka lagi, iaitu kondom dan juga ubat-ubatan HIV. Untuk pengetahuan semua, gym dan juga sauna 2 tingkat yang dijadikan sarang buat lelaki gay melimpaskan nafsu ni telah pun lama beroperasi hampir setiap hari sebagai sarang aktiviti tidak bermoral itu. Ia berlaku sejak 8 ke 10 bulan yang lalu. Jadinya awal tahun ni diorang pun dah mula dah. Kiranya kelakuan ini, pesta ini mereka buat dekat Malaysia dah hampir setahun. Sahabat semua, dekat Malaysia ni undang-undang jelas tahu. Di peringkat persekutuan kanun keseksaan mengandungi section termasuklah section 377A, 377B dan juga 377D yang secara khusus menjadikan
hubungan seks luar tabi'i, contohnya liwat, hubungan sejenis sebagai kesalahan jenayah, dan hukuman boleh sampai penjara sehingga 20 tahun dan juga sebatan. Bagi orang Islam dekat Malaysia, undang-undang syariah di negeri-negeri tertentu juga menetapkan larangan terhadap aktiviti homo dan ekspresi jantina yang berbeza dengan hukuman menurut undang-undang syariah negeri. Jika sabit kesalahan, pesalah boleh didenda, dipenjara ataupun dihantar ke mahkamah syariah. Jadi ya sahabat semua, secara asasnya negara ini, Malaysia ni memang menolak geng pelangi dan apa yang mereka lakukan itu sebagai perbuatan terkutuk. Tapi sekarang ni saya pun tak tahu, dah makin berani, siap ada premis lagi dengan jumlah yang besar pula tu, dengan tempoh yang lama. Boleh jadi mungkin juga di tempat-tempat lain pun ada dah benda macam ni yang sampai sekarang masih aktif yang kita tak tahu. Dan juga sahabat semua, dalam Islam hukumnya sangat jelas, dilarang, ditegah dan juga haram. Sebagaimana Allah berfirman tentang kaum Nabi Lut, yang bermaksud sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsu, bukan kepada perempuan, bahkan kamu ini kaum yang melampaui batas. Dan juga hadis Nabi SAW yang bermaksud Allah melaknat sesiapa yang melakukan perbuatan kaum Lut, iaitu hubungan sejenis, boleh dikatakan geng-geng pelangi. Jadi ya sahabat semua, orang terdahulu melakukan perkara tersebut, kemudian mereka diazab tahu, dihumban dengan batu api. Dan sekarang ni pula muncul perkara yang sama, zaman berbeza, orang berbeza, tapi kelakuan laknat masih sama dilakukan. Dan juga ulama menjelaskan Islam ni sebenarnya tidak membenci manusia itu, tetapi melarang keras perbuatan tersebut kerana ia melanggar fitrah dan juga ia merosakkan keluarga dan ia membawa mudarat kepada diri sendiri. Pelbagai penyakit yang boleh timbul. Kalau korang sekarang tengah tengok video ni dan sedang bergelut dengan kecenderungan sama jantina, ketahuilah sahabat semua, Islam tidak membenci kamu, Allah tidak benci kamu pun. Tetapi apa yang Allah larang adalah perbuatan dan juga bukan kewujudan kamu. Dalam dunia ini sahabat semua, Allah bagi ujian dalam bentuk berbeza kepada setiap manusia. Dan yang bestnya lagi ialah pintu taubat sentiasa terbuka. Jadi ya sahabat semua, kejadian dekat Bangul, Kelantan dan juga dekat Chowkit ni menjadi peringatan kepada kita semua. Jangan leka, jangan terpengaruh dengan budaya luar. Jangan normalisasikan perkara yang Allah haramkan. Sama-samalah kita kembali kepada fitrah. Apa yang dilakukan oleh sebahagian geng pelangi ini adalah dilaknat, dan bila berlaku azab, musibah, bukan mereka je yang kena tahu. Bukan mereka je yang kena tahu. Kita yang tidak menegur ni, kita yang membenarkan kelakuan mereka tu akan juga terpalit sama. Dan secara asasnya ia adalah tanggungjawab kita bersama. Dan apa yang paling penting ialah sama-samalah kita berdoa agar Allah kekalkan kita dan juga keluarga kita di jalan yang lurus, juga dijauhkan daripada perkara-perkara songsang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali sahabat semua, perbuatan geng pelangi ini salah daripada segi undang-undang, salah daripada sudut agama, juga salah daripada sudut moral masyarakat. Apa pendapat korang? Boleh komen dekat bawah. Jadi sahabat semua, cukup sekadar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.